Dari Harta ke Kehidupan bersama Ramli dan Halimah. Dulu, saya ingat perancangan harta ni hanya untuk orang kaya. Saya pula ingat belum masa lagi untuk merancang harta. Sehinggalah kami sedar, Perancangan bukan tentang harta semata-mata, tapi tentang kehidupan. Dari rumah ke kewangan keluarga, ke perlindungan diri dan keluarga, hingga kewarisan dan harta pusaka. kami belajar bukan untuk diri sendiri, tapi supaya orang lain tak ulang kesilapan yang sama. Kerana bila kita merancang, kita sebenarnya sedang menjaga masa depan kita. Mulakan hari ini. Sebelum terlambat. Hubungi rancangharta.org untuk konsultansi percuma.